Saya join harga saham bulan 2 punya batch. So RSP saya dah buat dengan saya cuba teknik earning dengan dividen. Earning saya baru try 2 kali kot. Dividen je saya ada cuba 2-3 kali. So far yang menabung tu buat saham apa, Puan? Setakat ni saya baru buat 3, Tesla, Nvidia dengan Apple. 3 tu sekarang semua dah hijau lah. Adalah sekali-sekala tu saya pump jugalah masa dia tengah bawah tu, adalah pump satu, beli satu unit full lah macam tu. Kira kena dah lah strategi tu betul dah. Banyak sikit waktu dia murah. Betul. Dan biasa kita biar je. Belum jual lagi pun. Sekali pun biar pi je ke dalam tu. Kita kumpul je. Betul. So saya tengok mainly banyak teknik dah buat, dah okey. Saya tengok ada buat FIFO juga FIFO tu itulah macam kita try juga buat yang tanpa apa-apa, cuma tengok dia punya candle saja. Tapi tu tak berani nak hold lama lah sebab tak cukup lagi ilmu kan. Jadi saya dapat sikit pun dah keluar dululah sebelum dia menjunam ke apa. Alright. Pengalaman IPO so far dapat yang okey ke IPO? Yang terbaru ni rasanya ada dapat 8 ke 9 kali lah. So far ada loss sikit tu masa dekat Sumi je. Yang lain tu semua so far profit. So far pengalaman macam mana? Sebab dah pernah ada experience beli pasaran Bursa Malaysia, dah pernah join kelas. Apa beza bila datang niaga saham ni, cuba beli saham US ni? Apa nampak perbezaan dia? Dia punya movement tu laju, jadi kita lebih agresif. Kita lagi semangat nak tengok. Hari-hari monitor, hari-hari buka. Dia jadi macam tu. Walaupun tak buat apa-apa pun, tapi bila tengok tu pun dia dah rasa macam comfort dah. Dia macam tu. Sebab slow-slow saya dari tahun lepas juga sebenarnya, cuma masuk niaga saham ni sebelum ni dengan kelas-kelas lain lah kan. Lepas tu terdetik nak masuk yang ni pula, tu yang baru belajar. Biasa sebelum ni saya ambil Malaysia punya lah, memang slow lah. Tu yang kata kena cari yang lain pula ni. Betul.